trending dan terkini di Dagang News. Seawal pintu kedai dibuka, deretan pelanggan berbaris dengan sabar menunggu dengan MyCard di tangan. Rak barangan dapur seperti beras, gula, minyak dan telur habis sekelip mata selepas diserbu penduduk dari 8 perkampungan sekitar Hulu Dungun. Itu suasana yang berlaku di 2 kedai runcit milik anak tempatan di sekitar Bukit Besi, Hulu Dungun sejak pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA bermula baru-baru ini. Program penghargaan SARA memberi bantuan kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas bagi meringankan kos sara hidup. Bantuan diagihkan secara adil melalui saluran rasmi kerajaan tanpa mengira pendapatan atau latar belakang penerima. Program ini juga bertujuan mengurangkan ketidaksamaan sosial dan menyokong ekonomi domestik. Terdapat lebih 90,000 barangan harian termasuk kelengkapan persekolahan, barangan penjagaan diri, kebersihan rumah serta ubat-ubatan yang boleh ditebus di lebih 8,000 kedai runcit berdaftar di seluruh negara. Penduduk desa tidak perlu ke bandar. Dungun, bandar terdekat dengan Kampung Pasir Raja, terletak kira-kira 80 km dari Kuala Terengganu dan mengambil masa 1 jam 30 minit perjalanan sehala. Ini menyebabkan penduduk kampung itu serta kampung berdekatan seperti Kampung Syukur, Kampung Belimbing, Jongok Batu, Durian Mas dan Bukit Besi lebih selesa menebus wang bantuan SARA di kedai runcit berhampiran. Pengarah urusan Arena Teraju Mart, Nur Azlina Yusof berkata, kebiasaannya jualan bulanan kedainya mencecah sekitar RM500,000, namun angka sama berjaya dicapai hanya dalam tempoh 9 hari selepas penerima SARA mula berbelanja. Jualan naik lebih 60%. Situasi sama turut dirasai oleh Rodiah Mahusin, 39 tahun, yang sudah lebih 10 tahun mengusahakan kedai runcit di Kampung Dendang yang terletak kira-kira 35 km dari Bandar Dungun. Beliau mengakui jualan hariannya naik lebih 60% sejak SARA dilaksanakan. Sementara itu, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat berkata, pihaknya sentiasa memantau premis perniagaan yang terlibat dengan transaksi SARA agar tidak menaikkan harga barangan yang membebankan pengguna.